Agenda Nasional Malaysia Sihat atau ANMS bermatlamat menjadikan rakyat Malaysia sihat sejahtera melalui Teras 1. Promosi pembudayaan hidup sihat. Memupuk budaya hidup sihat dengan meningkatkan literasi kesihatan rakyat. Teras 2. Perkhidmatan kesejahteraan kesihatan. Memudahkan rakyat akses kepada fasiliti dan perkhidmatan kesejahteraan kesihatan. Teras 3. Kawalan kesihatan kendiri. Rakyat diperkasa dalam penjagaan kesihatan kendiri untuk pencegahan penyakit. Teras 4. Kebersihan persekitaran. Memupuk budaya kebersihan persekitaran untuk kesejahteraan kesihatan rakyat. Agenda Nasional Malaysia Sihat. Sihat sepanjang hayat. Bagi menyokong Agenda Nasional Malaysia Sihat, ANMS, Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, telah menyediakan fasiliti dan perkhidmatan bersepadu dan komprehensif iaitu Wellness Hub serta Wellness on Wheel. Wellness Hub memberi tumpuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran cara hidup sihat dalam kalangan masyarakat. Antara perkhidmatan di Wellness Hub adalah Wellness on Wheel pula menyediakan perkhidmatan kesejahteraan kesihatan secara mobile yang mudah diakses dan dekat dengan komuniti. Antara perkhidmatan Wellness on Wheel adalah perluasan pakej tersebut adalah Pelan pembangunan Wellness Hub memberi manfaat kepada rakyat dalam meningkatkan kesejahteraan hidup dan mencegah penyakit yang disebabkan oleh amalan hidup tidak sihat. Jom semua ke Wellness Hub. Hai geng, korang tahu tak? Kita semua ni boleh jadi hero kesihatan tau. Hero kesihatan melalui My Champion. Ini adalah sukarelawan yang boleh membantu komuniti untuk hidup lebih sihat. Ahli-ahli My Champion ni bukan saja bagi info pasal kesihatan. Tapi juga diorang ajar cara hidup macam mana nak sihat. Macam mana nak kawal penyakit. Macam mana nak jaga alam sekitar. Supaya kita semua tahu dan mengambil tindakan untuk terus menjadi lebih sihat dan bahagia. Kalau korang nak jadi sebahagian daripada geng My Champion, jom daftar dekat My Sejahtera tu. Lagi ramai My Champion, lagi ramai komuniti kita akan menjadi lebih sihat. Ingat kawan-kawan, kesihatan kita ni tanggungjawab kita bersama. Komuniti kenalah bantu komuniti, barulah semua sihat. Jom jadi ahli My Champion hari ini. Okay, bye. Break ni senang je. Senaman ringan lebih kurang 3 jam 5 minit. 3 jam. Aku ni asyik duduk je dari tadi. Dah lebih 2 jam rasanya. Duduk je aku ni. Korang pun sama juga ke? Bangun. Kita buat break kejap. Okey. Naikkan tangan. Kaki. Kaki gerak juga. Okey. Gerak kaki kanan. Gerak kaki kiri.
bukan senang nak sihat ya. Tak apa, janji badan kita sihat. Kawan-kawan, X-Break ni senang je. Senaman ringan, lebih kurang 3 jam 5 minit. 3 jam. X-Break ni senaman ringan selama 3 hingga 5 minit. 3 hingga 5 minit tau. Nak elak badan rasa letih, kenalah gerak-gerak sikitkan badan tu. Barulah darah kita mengalir lancar. Minda pun segar. Lepas ni Makcik Kia nak ingatkan ni tau. Kalau dah duduk lebih daripada 2 jam tu, teruslah bangun buat X-Break. Tak kisahlah kat rumah ke, kat rumah jiran ke, kat rumah anak ke, pejabat ke, atau mana-mana lah. Janji kita bergerak. Jom kita buat X-Break ni. Buat sama-sama. Banyak manfaatnya. Ya? Yang penting kita aktif. Dan hasilnya kita sihat. Ya? Okey. Bye. Nak bagi tahu ni, Wellness Hub punya servis terbaik. Memang terbaiklah Wellness Hub. Semua servis percuma. Jom, apa tunggu lagi? Marilah ke Wellness Hub. Inilah dia Wellness Hub. Di Wellness Hub, kami akan bantu anda untuk ketahui status kesihatan semasa, ketahui faktor risiko kesihatan, ketahui adakah anda perlu ubah amalan kesihatan harian, dan ketahui tahap kecergasan anda. Klien yang berniat untuk berhenti merokok tapi tak tahu macam mana nak berjaya, kami akan bantu sebaiknya. Klien yang mempunyai masalah berat badan untuk capai berat badan yang unggul, Coach iFitter sentiasa sedia membantu. Ingat, iFit in Iqra itu penting. Untuk berubah bukan mudah ya guys. Untuk itu, kami akan cuba mendalami keperluan klien supaya mereka kekal bersemangat capai tahap kesihatan yang lebih baik. Makan juga perlu ikut keperluan ya. Di Wellness Hub, untuk hilangkan stres, kita tak perlu Tak. Di Wellness Hub, kita ada teknik relaksasi. 6,000 jiwa tiup awan minda dan bentangkan senja. Bercucuk tanam ni peluh-peluh juga. Pada masa yang sama, bila tengok tanaman hijau, terus tenang rasa jiwa. Bukan saja dapat berbakti kepada tanah, malah dapat tambah pendapatan. Bukan main seronok lagi ya. Ayuh, silahkan bakat dan kreativiti anda. Wah. Enjoy juga bersenam ramai-ramai ya. Sehat dapat, kawan pun dapat. Di sini, ahli My Champion akan bersama-sama menjalankan aktiviti mereka sebagai ejen hidup sihat. Apa-apa pun kena bincang dulu tau. Tunggu apa lagi? Jom daftar sebagai ahli My Champion. Di Wellness Hub, kami tak lupa juga aktiviti untuk kumpulan warga emas dan murid-murid sekolah. Jom kita tengok apa aktiviti mereka. Selepas saya join program Wellness Hub ni, saya dapat kekalkan berat badan yang ideal. Dari segi mental pula, saya rasa tenang sebab saya rasa kat sini ibarat me time saya. Fasiliti dan kemudahan dekat Wellness Hub sangat komprehensif. Macam-macam ada aktiviti indoor, aktiviti outdoor. Fasilitis yang disediakan adalah baik dan aktiviti juga adalah menarik dan saya suka. Jadi tunggu apa lagi? Jom datang beramai-ramai ke Wellness Hub. Dapatkan perkhidmatan secara percuma.
Okay, hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih kepada Facebook Wellness Hub dan juga para penonton kita pada hari ini. Terima kasih juga kepada Wellness Hub Batu Pahat kerana menjemput kami. Saya sebagai moderator anda, Muhammad David Muhammad Rizal, selaku moderator dan juga mewakili Universiti Terbuka Malaysia daripada Fakulti Kejuruteraan Mekanikal tahun 1 yang akan jadi moderator anda. Tajuk kita pada hari ini iaitu sukarelawan atau versus sukarelawan. Okay, baik. Untuk kita pada hari ini, sebelum itu saya ingin mengingatkan kepada hadirin sekalian untuk live kita pada hari ini kita ada sijil penyertaan iaitu pada akhir kita punya live kita pada hari ini. Jadinya sila tonton sampai habis untuk mendapatkan itu, untuk mendapatkan sijil penyertaan anda. Baik. Seterusnya kita akan meneruskan dengan tajuk kita pada hari ini, sukarelawan versus sukarelawan. Saya akan menjelaskan sedikit bahawa tentang sukarelawan. Okay. Sukarelawan ni adalah tentang kita suka menyertai ataupun sukarela untuk menolong orang ataupun komuniti yang sentiasa memerlukan bantuan, sama ada kecil ataupun besar. Jadinya kita sebagai manusia perlu ada sifat sukarela, sama ada kita akan menerangkan pada hari ini antara dua faktor, sama ada ikhlas ataupun tidak ikhlas, yang mengharapkan balasan pada akhir sukarela, akhir bantuan mereka nanti. Baik, seterusnya saya akan terus kepada saudara Afiq. Baik, antara kita punya host yang kedua yang akan kepada pihak komuniti untuk kita menerangkan apakah sukarelawan sukarela pada hari ini. Baik, silakan diri anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam maju Johor dan salam madani. Pertama sekali, saya Muhammad Afiq Daniel bin Mat Azhar daripada Majlis Belia Daerah Batu Pahat selaku timbalan yang dipertua Majlis Belia Daerah Batu Pahat. Dan pertama sekali saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Wellness Hub yang sudi menjemput saya dalam program hari ini dengan sukarelawan versus sukarelawan. Jadi apabila saya melihat dalam konteks yang diberikan tajuk kita pada hari ini, sukarelawan versus sukarelawan, ini satu tajuk yang amat baik untuk kita kupas secara bersama. Dan apabila saudara moderator bertanya berkenaan dengan sukarelawan, dalam aspek sukarelawan ini, kalau kita lihat definisinya secara langsung adalah bagaimana kita melihat sukarelawan ini adalah satu aktiviti yang dilakukan secara sukarela tanpa mengharapkan apa-apa balasan ataupun imbuhan daripada mana-mana pihak terhadap aktiviti perbuatan yang seseorang lakukan. Dan apabila saya melihat aktiviti sukarelawan ini adalah salah satu aktiviti yang sebenarnya cukup murni yang diusahakan ataupun dilakukan oleh setiap manusia, dan pendekatan yang boleh kita lihat sebenarnya adalah sukarelawan ini dapat membantu komuniti kita, terutamanya golongan mereka yang memerlukan, terutamanya dalam aspek kebajikan ataupun pendidikan, sosial dan sebagainya. Jadi apabila melihat pendekatan sukarelawan ini, kita lebih kepada menyeluruh bagaimana pemahaman ataupun peranan sukarelawan itu sebenarnya tidak hanya tertumpu kepada aktiviti kebajikan, tetapi lebih kepada semua aspek yang menyeluruh yang mampu untuk memberi satu, orang kata, satu motivasi ataupun satu bantuan yang boleh kita berikan kepada masyarakat di komuniti kita. Baik, terima kasih kepada Encik Afiq. Baik, seterusnya saya ingin memperkenalkan kita punya tetamu jemputan kita pada hari ini. Puan, perkenalkan diri Puan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada saudara moderator kita. Saya adalah Puan Fadzilawati binti Masran selaku naib pengerusi My Champion Daerah Batu Pahat.
dan saya pun sukarela juga sebagai sukarelawan di komuniti, khususnya di mana saya adalah salah seorang ahli My Champion yang dilantik, yang dipilih untuk menjalankan tugasan dan peranan sebagai sukarelawan ini, khususnya sebagai ejen kepada kesihatan, kepada Wellness Hub Batu Pahat. Ya, jadi saya berperanan membantu komuniti di sini, komuniti saya, dan semuanya untuk kita melaksanakan satu tugasan secara sukarela tanpa mengharapkan apa-apa imbuhan tadi. Dan kerja-kerja yang kita lakukan adalah untuk membantu sebenarnya, khususnya di saya adalah untuk membantu ejen kesihatan untuk bersama dengan komuniti bagi mendekatkan komuniti ni dengan pengetahuan-pengetahuan tentang kesihatan, khususnya dalam bidang My Champion lah. Jadi inilah tugas saya sebagai ahli My Champion, dan sebenarnya peranan sukarelawan ni dia melingkupi pelbagai dari segi kemasyarakatan, kebajikan dan sebagainya, tetapi saya lebih tumpu kepada pendidikan, iaitu menyebarluaskan segala tentang pemakluman berkaitan dengan kesihatan. Baik. Terima kasih kepada Puan Puan Fadilah selaku naib presiden, naib pengurusi My Champion daerah Batu Pahat tu. Ya, saya. Okey, baik. Okey, seterusnya saya ingin mengetengahkan daripada saya wakil daripada UTHM, kami juga ada kelab sukarelawan UTHM KSU. Baik. Jadinya daripada KSU UTHM ni kami menolong daripada pihak dalam universiti mahupun di luar universiti untuk bersama-sama menjaga kebajikan, bersama-sama menolong antara komuniti di Batu Pahat serta di seluruh negara. Baik. Seterusnya, kita dah tahu tentang sedikit kita punya tetamu jemputan kita pada hari ini. Jadinya kita akan terus kepada apa yang pada tetamu kita pada hari ini. Beza sukarelawan versus sukarelawan. Adakah benda tu ikhlas ataupun tidak ikhlas? Adakah benda tu kita perlu kata tolong secara paksa ataupun tolong just kita pergi sahaja, tak perlu pun orang memberitahu. Baik, saya akan terangkan tanya kepada Cik Afiq terlebih dahulu. Apa Cik Afiq tahu tentang tajuk kita pada hari ini, dan apa yang Cik Afiq ingin mengetengahkan antara belia dan juga komuniti. Okey, baik, kepada Cik Afiq. Okey, terima kasih saudara moderator. Okey, berkenaan dengan belia dan komuniti, terutama dalam aspek terutamanya dalam kebajikan sosial dan sebagainya. Dan kita terutamanya dalam pertubuhan belia, saya dalam Majlis Belia Daerah Batu Pahat dan kita berada dalam badan gabungan Majlis Belia Daerah Batu Pahat adalah banyak pertubuhan belia yang berkhidmat dengan komuniti masing-masing. Jadi dalam komuniti masing-masing kita akan melakukan berbagai aktiviti atau program terutamanya berkaitan dengan hal kebajikan untuk membantu mereka yang memerlukan. Bila melihat kepada tajuk pada hari ini, bila aktiviti sukarelawan ni kita tertumpu kepada aktiviti kebajikan membantu masyarakat, dan semestinya mereka setiap manusia mempunyai naluri perasaan yang ingin membantu masyarakat yang memerlukan, terutamanya mereka terutamanya komuniti yang susah, komuniti yang terutamanya warga emas dan sebagainya. Dan kita melihat bahawa pendekatan yang boleh kita laksanakan adalah membantu mereka dari aspek kewangan, dari aspek bantuan seperti bakul makanan dan sebagainya, dari segi gotong royong. Jadi kita melihat bahawa pendekatan yang boleh kita lakukan untuk membantu masyarakat terutamanya dalam aktiviti sukarelawan ini sebenarnya adalah untuk membantu mereka yang memerlukan, dan pastinya mereka buat sesuatu perkara itu adalah secara sukarela tanpa mengharapkan pembalasan. Namun saya pun melihat bahawa pendekatan bila kita melihat sukarelawan, kita akui bahawa dunia pada hari ini tidak 20 tahun yang lalu. Bila kita bercakap dengan 20 tahun yang lalu, kita boleh kumpulkan golongan belia mungkin dalam kelompok yang ramai. Kerana apa? Kerana keadaan realiti pada hari ini tidak seperti dahulu. Bila kita bercakap dengan keadaan ekonomi,
dengan pendidikan dan sebagainya, dan kita melihat bahawa pendekatan itu sebenarnya tidak tertumpu kepada belia yang terutamanya di kawasan bandar tapi juga di kawasan luar bandar ni. Dan kita melihat bahawa realiti pada hari ini sebenarnya inilah kegusaran kami di kalangan belia, sebenarnya penglibatan belia terutama dalam aktiviti komuniti. Sebab kalau kita lihat belia pada hari ini pun, bila mereka join program, bila mereka join apa-apa aktiviti, mereka akan tanya apa yang mereka boleh dapat, ada makanan ke tak, ada duit minyak ke tak. Semua perkara itu mengambil kira, kerana saya pun faham kita pergi hantar bantuan, kita menolong orang pun, kita pun nak bergerak seperti minyak, makan, minum dan sebagainya pun memerlukan kos. Jadi kita perlu akui dan kita perlu percayalah bahawa sebenarnya kewangan pun kita perlukan untuk memastikan bahawa kelangsungan aktiviti sosial, terutamanya aktiviti kebajikan dalam kalangan, terutamanya bagi memupuk aktiviti sukarelawan itu sebenarnya. Kalau kita lihat sebenarnya pendekatan aktiviti yang boleh kita bersama adalah kita juga bersama-sama, sebab saya pun percaya bahawa ramai golongan belia ni nak membantu. Cuma dari mereka juga terkesan dengan keadaan kewangan dari kasih kewangan macam tuan moderator tengah belajar. Jadi saya pastinya yakin dan percaya bahawa tuan moderator pun kalau nak bantu, terutamanya membantu di seluruh daerah Batu Pahat ke luar daerah Batu Pahat, memerlukan kos untuk hantar bantuan ke, buat aktiviti gotong royong dan sebagainya. Dan aspek-aspek ini sebenarnya perlu dipertimbangkan untuk tuan moderator sendiri bersama kawan-kawan untuk membantu juga memerlukan saya harus fikir dalam bentuk kewangan itu sendiri. Baik, terima kasih kepada Encik Afiq atas penerangan daripada pihak sebenarnya khusus belia, betul? Belia untuk sukarelawan ini. Baik, seterusnya saya akan pergi kepada Puan Fadilah. Soalannya sama, sukarelawan versus sukarelawan daripada aspek belia dan juga komuniti. Apa yang Puan Fadilah boleh sampaikan dan juga pencerahan? Okey, ini satu sebenarnya tajuk perbincangan yang bagus, sukarelawan dan versus sukarelawang. Kita tidak nafikan tidak semua yang berjiwa sebagai sukarelawan yang melaksanakan kerja tu secara sukarela tanpa imbuhan. Tetapi dalam masa yang sama juga kita perlu lihat, iaitu pergerakan setiap sukarelawan tu memerlukan juga wang tadi, seperti mana yang Encik Afiq bagi tahulah. Tapi inilah peranan kita sebagai, contoh saya sebagai ejen kesihatan, ejen kepada Wellness Hub Batu Pahat. Saya perlu menekankan, saya perlu menarik beberapa belia ataupun komuniti kita untuk ada rasa tanggungjawab. Bukan setakat kita nak perlukan duit saja, tapi kita sebagai komuniti, kita bertanggungjawab terhadap komuniti kita untuk sama-sama untuk melaksanakan kerja-kerja yang tanpa memerlukan imbuhan. Contohnya macam saya sebagai ejen My Champion, jadi tugasan saya perlu mempromosikan budaya hidup sihat ni kepada komuniti di Batu Pahat dan juga kepada tempat saya sendiri contohnya. Jadi saya perlu sebagai ejen ini saya menyebarluaskan mempromosi budaya sihat sebagai jurucakap kepada kesihatan, kemudian membantu melaksanakan program pembersihan gotong royong contohnya, dan kita juga mengadakan pelbagai aktiviti kesihatan. Ini adalah peranan kita. Jadi tidak semua yang boleh melaksanakan inisiatif ataupun pekerjaan tersebut secara sukarela, tetapi perlu ada dalam setiap komuniti tu, kita perlu wujudkan sistem rasa tanggungjawab kita tadi tu kepada komuniti untuk sama-sama melaksanakan. Dan bagaimana untuk kita menarik tadi supaya komuniti ini berjiwa sukarelawan, bukannya sukarelawan, adalah pendekatan kita. Apabila kita memberikan satu kefahaman yang jelas tentang peranan kita sebagai ejen, tak kira tadi daripada belia ataupun daripada My Champion dan sebagainya. Jadi bila kita jelas bagi tahu kenapa kita perlu melaksanakan, kenapa kita perlu adanya setiap komuniti itu sebagai sukarelawan, maka mereka akan nampak yang positif. Bila yang positif, mereka tahu kelebihan, pengalaman tadi, pengalaman khususnya yang saya katakan di sini adalah bila kita sebagai sukarelawan ni banyak pengalaman yang akan menjadikan kita ni lebih matang.
menjadikan kita mempunyai jaringan yang lebih luas melalui media sosial dan sebagainya. Dan selain itu sebenarnya memberikan satu mental yang baik kepada sukarelawan tu sendiri. Sebab kita dapat berjumpa dengan komuniti, kita dapat melaksanakan kerja-kerja amal, kita dapat membantu agensi-agensi kerajaan contohnya untuk mendekatkan komuniti ni dengan apa-apa pun info daripada kerajaan, apa yang mereka perlu tahu. Jadi pentingnya, dan saya rasa ini satu yang perlu kita teruskan, kita perlu tanamkan dalam komuniti ni, adanya jiwa sukarelawan. Tetapi jika ada sukarelawan tu adalah satu bonus sebenarnya. Itu satu bonus lah untuk kepada para sukarelawan. Dan saya percaya walaupun sukarelawan ni hanya segelintir sahaja yang berjiwa sebagai sukarela, tetapi kita perlu bahawa setiap apa yang kita lakukan hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang akan membalas segala apa yang kita buat. InsyaAllah itu. Baik, terima kasih atas pencerahan daripada Puan Fadilah sebentar tadi. Panjang tapi sangat-sangat detail. Okey, baik, seterusnya kita akan teruskan kepada soalan yang seterusnya. Okey, semua tahu tentang sukarelawan dan tentang Cik Afiq dan juga Puan Fadilah telah memberitahu sukarelawan ni apa. Tetapi pada zaman sekarang ni adalah, kita boleh dikatakan zaman belia adalah zaman Gen Z. Betul. Okay, zaman yang kata selepas COVID. Okay. Apakah usaha-usaha daripada pihak belia maupun komuniti untuk menaikkan balik belia-belia ataupun komuniti yang terkesan selepas COVID yang tak tahu apa tu sukarelawan ni sebenarnya apa? Apakah usaha-usaha untuk menaikkan semula nama-nama sukarelawan? Sebab zaman sekarang kita tahu TikTok, IG, orang buat video untuk mendapatkan orang kata balasan dan juga tak tahu sama ada benda tu ikhlas ataupun tidak. Okey, jadi ni saya akan tanya kepada Cik Afiq terlebih dahulu. Apakah usaha-usaha untuk meningkatkan perasaan sukarelawan daripada untuk belia-belia di masa akan datang? Baik, kepada Cik Afiq. Terima kasih Tuan Moderator. Okey, berkenaan dengan untuk inisiatif ataupun apakah langkah yang boleh kita ambil untuk kita mempromosikan aktiviti sukarelawan ini. Dan sebab kalau di Johor kita banyak platform untuk orang muda berpartisipasi dalam aktiviti komuniti, terutamanya dalam Persatuan Belia. Kalau kita saya rasa satu Malaysia, kita ada Persatuan Belia, kita ada Majlis Belia Daerah di setiap daerah, kita ada Persatuan Belia di kampung-kampung ataupun di kawasan-kawasan tertentu. Dan kita juga kalau di Johor kita ada Sultan Volunteer. Sultan Volunteer ni salah satu platform sukarelawan di negeri Johor yang dahulunya dikenali sebagai Sukarelawan Darul Ta'zim. Jadi apabila di Johor ni kita cukup bertuah kerana orang muda Johor dinaungi oleh Duli Yang Amat Mulia Pemangku Sultan Johor, iaitu Tunku Bangkota Ismail, Pemangku Sultan Johor. Jadi terutamanya kita cukup berbangga kerana dinaungi seorang anak raja yang cukup berjiwa rakyat, yang memahami denut nadi rakyat terutamanya. Dan apabila berkenaan dengan kita cara untuk kita mempromosikan ataupun kita menggalakkan golongan belia terlibat dengan aktiviti sukarelawan, sebab kalau kita lihat pada hari ini Gen Z lebih kepada bagaimana kita melihat platform yang mereka ada seperti TikTok, Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Jadi platform-platform ini adalah kita akan gunakan untuk kita mempromosikan aktiviti, kita promosikan program yang boleh kita tarik minat mereka untuk join bersama. Dan bila kita melihat kepada orang akan berkata, bila kita up dekat Facebook ke, dekat IG, dekat TikTok, oh orang ni nak menunjuk buat aktiviti ni, hantar bantuan apa semua dan sebagainya. Namun bila kita melihat sebenarnya benda tu adalah salah satu platform ataupun satu pendekatan yang kita gunakan untuk mempromosi aktiviti sukarelawan ini kepada umum, kepada masyarakat, bagaimana kita nak menunjukkan kita buat aktiviti ini secara bersama, kita buat aktiviti ini secara bersama komuniti dan sebagainya. Untuk kita, tujuannya adalah untuk kita mengajak mereka bersama-sama dengan kita, bersama-sama dengan kita terutamanya dengan tak ada keuangannya, dengan tak ada apa habuan dan sebagainya. Dan platform itu kita gunakan untuk kita promosi, untuk kita tarik golongan-golongan belia ni
masuk bersama kita, bantu untuk bersama komuniti, terutamanya dalam aktiviti sukarelawan ni. Jadi apabila kita melihat kepada orang kata buat sesuatu ni nak nama ni bagi saya adalah bila orang ataupun seseorang itu buat aktiviti secara sukarela dan bila berurusan membantu, sebenarnya nama tu sebenarnya adalah automatik orang akan tahu sendiri. Sebab orang biasa kalau contoh kalau tuan moderator buat aktiviti ni, buat pasca banjir, buat hantar bantuan ni apa semua, bila tuan banyak buat aktiviti ni, dia sebenarnya automatik dah dan mungkin dalam situ pun Allah menggerakkan hati-hati manusia ini untuk mengenali dia lah sebenarnya yang tolong aku dulu waktu susah aku dulu, dia lah yang bantu saya, dia lah yang banyak menolong saya untuk ketika saya susah. Jadi sebenarnya nama tu datang secara automatik, bukannya kita nak nama apa semua. Sebab kita semua tahu bahawa platform ni tak ada apa pun sebenarnya. Tak ada duit, tak ada buat apa saya nak ke sini. Lebih baik saya bekerja, lebih baik saya cari duit, lebih baik cari buat part time hari Minggu yang boleh ada kewangan kepada saya yang menjamin masa depan saya. Sebab bagi saya lelaki yang belum berkahwin, kita orang perempuan pada hari ini nak tengok duit. Lelaki ni ada duit ke tak? Kalau tak ada duit, buat apa aku nak buat apa perempuan ni nak pergi kat lelaki tu? Tak ada duit. Jadi apakah pendekatan yang boleh kita lakukan adalah kita menggunakan platform-platform yang ada untuk kita promosikan aktiviti sukarelawan ini secara bersama untuk kita menarik lebih ramai, terutamanya anak-anak muda, orang muda Johor. Kalau di Johor istilah dia adalah orang muda Johor. Jadi pendekatan yang boleh kita gunakan adalah untuk kita buat aktiviti yang pelbagai, terutamanya aktiviti kebajikan ke, aktiviti gotong royong, aktiviti fun run dan sebagainya, untuk kita sebab kita nak target golongan belia ni adalah pelbagai. Mereka ada yang suka tolong orang, ada yang suka buat fun run, ada yang suka main badminton, ada suka futsal. Jadi aktiviti apa ni, dia punya orang kata minat mereka terhadap aktiviti tertentu tu pelbagai. Jadi kita sebagai terutama dalam organisasi, dalam pimpinan Majlis Belia Daerah sudah pasti perlu memikirkan strategi yang terbaik untuk kita menyantuni, kita mendekati golongan-golongan belia, terutamanya yang berada di peringkat sekolah ataupun universiti, untuk bersama-sama kita bagi menjalankan aktiviti bersama komuniti setempat. Baik, terima kasih kepada Cik Afrik atas penerangan yang sangat-sangat baik atas belia. Belia ni sangat-sangat penting untuk sukarelawan kerana dia macam mendidik kita untuk menjadi lebih matang dan lebih lebih terbuka hati untuk masa akan datang, dan juga bangga untuk jadi anak Johor. Sebab Johor ni dah banyak inisiatif yang kita buat, semuanya itu adalah atas diri kita sendiri untuk melakukan ataupun tidak. Baik, seterusnya kita akan terus kepada Puan Fadilah. Tadi belia. Kalau Puan Fadilah, soalannya apakah usaha-usaha daripada khusus kepada komuniti untuk menggerakkan para komuniti untuk kata sukarelawan di aspek komuniti itu sendiri. Sekian. Okey, kalau saya memang berasal daripada komuniti, ya. Jadi memang saya juga bila termasuk dalam My Champion ini, dan saya bertanggungjawab juga kepada komuniti untuk membantu WNSA ataupun pihak-pihak kesihatan ini menyebarluaskan tentang kesihatan tadi. Jadi salah satu agenda My Champion ni adalah iaitu sebagai jurucakap. Jadi sebagai jurucakap ni kita nak membantu pihak kesihatan khususnya nak menyebarluaskan tentang budaya hidup sihat tadi. Jadi saya sebagai komuniti, saya perlu mendekati komuniti itu terdahulu. Jadi contoh di komuniti saya, kami melakukan saringan kesihatan. Contohnya kadang-kadang ada komuniti kita ni yang tidak berkesempatan ataupun mereka tak nak ke pusat kesihatan untuk cek kesihatan mereka, khususnya cek darah, ketinggian, berat dan sebagainya. Mereka malas. Jadi inilah peranan sebagai ejen komuniti tadi. Kita bantu komuniti kita sendiri untuk bersama pergi ke rumah mereka ni. Okey, kita bantu mereka untuk cek tadi kesihatan mereka. Dalam masa yang sama, selain daripada kita cek kesihatan mereka daripada tekanan gula, darah tadi, jadi kita membantu menyampaikan cara hidup sihat, pemakanan contohnya.
yang mereka makan, kita jelaskan sedikit dan kita bawa sebenarnya staf-staf kesihatan tadi untuk bersama dengan kita. Itu dari segi skop saringan kesihatan yang kita lakukan. Jadi dekat situ komuniti akan nampak bahawa apabila komuniti itu sendiri, macam saya komuniti yang bersama dengan mereka untuk memberitahu atau menjalankan satu tugasan, mereka lebih mempercayai, mereka lebih nampak dekat situ. Okey, yang keduanya adalah apabila kita bersama dengan komuniti, kita tahu masalah mereka. Kita tahu apa yang mereka nak sebenarnya sebab kita asal daripada komuniti. Jadi apabila kita tahu apa masalah mereka, kita mendekati mereka, jadi mereka lebih rasa macam dihargai dan lebih mereka nampak sebab kita tadi ejen. Pendekatan saya pula selain daripada berdamping dengan komuniti lebih rapat tadi melalui saringan kesihatan, saya juga menganjurkan beberapa aktiviti. Contoh kalau kita lakukan di peringkat komuniti, biasanya gotong royong. Kalau gotong royong ni mereka boleh keluar. Kita ada sediakan minuman, kita ada sediakan sedikit makanan ringan lah macam mi ke apa. Jadi mereka seronok sebenarnya melakukan kerja-kerja gotong royong. Dan sebagaimana kita maklum Johor setiap bulan dia ada clean hour 1 jam hujung minggu. Jadi di situlah peranan kita untuk bersama dengan komuniti melakukan kerja-kerja sukarelawan tadi. Jadi yang itu yang kita dapatkan satu kata orang tu satu rasa silaturahim. Itu salah satu juga apa yang kita dapat bila kita melakukan silaturahim, melakukan kerja-kerja sukarelawan. Kita dapat merapatkan hubungan kita dengan komuniti dan juga sebenarnya kita merapatkan hubungan komuniti ni dengan agensi-agensi kerajaan yang lain. Okay. Dan yang ketiganya, apa pendekatan yang saya lakukan dengan komuniti adalah saya menjalinkan hubungan bukan setakat dengan pusat kesihatan tetapi dengan pelbagai NGO. Seperti mana tadi Cik Afiq kata ada Southern Volunteer. Jadi kita jalinkan hubungan tu dengan beberapa NGO yang mana NGO-NGO ini akan bersama dengan komuniti kita. Untuk melaksanakan apa pun yang boleh dilakukan secara bersama, secara ke arah keharmonian dan perpaduan yang fokusnya adalah secara sukarelawan. Jadi inilah yang saya nampak apabila kita cuba mendekati komuniti, kita menghargai komuniti, kita memahami apa yang komuniti nak, maka komuniti ni akan nampak inilah peranan sukarelawan yang mereka nakkan sebab mereka lebih senang berbicara, lebih senang bersemuka tanpa secara rasmi. Kalau nak pergi pusat kesihatan, nak ambil nombor dan sebagainya kan. Tetapi bila kita ada ejen kesihatan yang mewakili kesihatan itu sendiri, maka mereka lebih mempercayai lah. Mereka lebih nampak peranan sukarelawan tu, khususnya macam saya di bidang My Champion. Yang saya boleh kongsikan lah sedikitnya. Baik, terima kasih kepada Puan Fadila atas pencerahan daripada pihak komuniti untuk komuniti balik sebenarnya. Ya, betul. Nampak tak? Itu sebenarnya kita ni antara orang panggil daripada kita untuk memberikan balik kepada orang-orang yang memerlukan. Baik, soalan yang seterusnya, apakah kata sekarang ni saya lah zaman belajar. Macam Puan Fadila kerja, Cik Afiq kerja, baik. Macam kita tahu belia ni antara umur 15 ke 30, betul? 15-30 dan komuniti adalah secara umum. Baik, apakah kata untuk pelajar daripada Cik Afiq adalah belia ataupun kata apakah kata khususnya pelajar-pelajar ni kata pentingnya untuk menyertai sukarelawan macam UTSM. Kami ada kata kelab KSU UTSM dan juga untuk IPT kami ada Yayasan Sukarelawan Siswa di mana para IPT kata merebut peluang untuk kata menyertai sukarelawan di peringkat dalam negara maupun di luar negara untuk membantu komuniti di seantero dunia. Baik, seterusnya soalan kepada Cik Afiq. Apakah kata peranan kata sukarelawan dalam aspek belia? Adakah pelajar-pelajar ni kata perlu untuk menyertai sukarelawan untuk kata sijil ke atau untuk bekerja pada masa akan datang ke, macam mana? Cuba boleh tak Cik Afiq terangkan? Berkenaan dengan aspek pelajar, dulu pun saya dulu belajar dekat Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS.
3 tahun saya menuntut di Bumi Kinalang, di tempat orang. Jadi pengalaman berada di bumi orang itu sebenarnya adalah satu pengalaman berharga lah untuk saya menimba segala ilmu yang ada. Dan pada hari ini saya bila bercakap peranan golongan peranan pelajar itu sebenarnya penting untuk terlibat dalam aktiviti ataupun program, terutamanya di peringkat universiti. Kerana apa? Kerana satu mereka mereka belajar cara pengurusan, tadbir urus dan sebagainya. Ini adalah salah satu pengalaman yang boleh mereka gunakan terutamanya bila keluar nanti. Itu yang pertama. Yang kedua mereka dapat satu create moment, satu memori yang dapat mereka gunakan untuk pada hari-hari yang akan datang, terutamanya bila mereka tamat ambil belajar. Contoh macam saya, bila saya dah habis belajar dan zaman belia ni, saya pun teringat kembali bila buat aktiviti sekolah lawan dekat Sarawak dulu dengan komuniti-komuniti di sana. Jadi bila saya fikir balik, inilah dulu orangnya lain, sekarang orangnya dah berbeza. Jadi kita dapat belajar cara budaya dan sebagainya. Apabila peranan pelajar terutamanya pelajar UTSM, kita tahu pelajar-pelajar ni daripada serata negara, serata Malaysia. Jadi ada yang daripada Johor, ada daripada Sabah, Sarawak, Kedah, Pulau Pinang dan sebagainya. Jadi kita boleh mengenali budaya dalam bersekolah luar. Kita mengenali budaya kawan-kawan, kita mengenali cara hidup mereka, kita dapat mengenali sifat-sifat mereka, kita dapat belajar sesuatu daripada mereka. Kerana apabila kita berkawan ni, kita beraktiviti, berpartisipasi, berorganisasi ini, kita dapat belajar sesuatu yang boleh memberi manfaat kepada diri kita sendiri. Dan apabila kita melihat kepada pendekatan pelajar itu sendiri, sebenarnya ketika zaman mahasiswa dulu, saya terlibat dengan beberapa persatuan seperti persatuan saya dulu daripada Fakulti Sains Sosial. Kita terlibat dalam pengurusan aktiviti struktur organisasi Persatuan Sains Sosial. Saya terlibat dengan mantan Presiden Anak Johor Unimas, dan banyak-banyak lagi persatuan, kolej dan sebagainya, banyak. Jadi bila kita banyak berpartisipasi dengan organisasi, pengalaman tu sebenarnya dapat menggalakkan mereka untuk membantu ataupun terlibat dengan aktiviti sukarelawan, terutamanya program-program yang mereka akan rancang seperti yang berada di universiti. Dan kalau di platform sukarelawan, kalau kita di Johor, kita ada untuk pelajar-pelajar, kita galakkanlah untuk pelajar-pelajar menyertai sautan volunteer. Kita ada platform untuk di Johor, kita ada sautan volunteer, dan kita menggalakkan juga pelajar-pelajar anak Johor untuk terlibat sama berprogram sama sautan volunteer. Dan juga kita ada YSS tadi. YSS tu saya fikir di bawah Kementerian Perpaduan. Jadi itu adalah salah satu platform juga untuk mahasiswa merasai pengalaman menyertai aktiviti sukarelawan. Jadi saya juga menggalakkan juga pelajar-pelajar terlibat dengan aktiviti persatuan belia. Terutama kita ada persatuan belia seperti masa sekarang, kalau di universiti saya rasa ada SRN, Sekretariat Rukun Negara, Sekretariat Rakan Muda. Kita ada di IPT, kita ada berkenaan dengan banyak persatuan yang boleh kita join. Cuma kalau di luar kita ada orang kata namanya Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung, GPMS. Jadi persatuan-persatuan belia ini boleh mereka terlibat sama dalam dalam organisasi, dalam persatuan, supaya mereka dapat sesuatu yang mereka membantu komuniti, terutamanya dalam aspek sukarelawan itu sendiri. Sebenarnya dalam masa yang sama mereka membina kepimpinan yang dapat membentuk diri mereka, sebab kita tahu ini adalah suatu hari nanti kita tak tahu siapa yang akan memimpin negara nanti. Sama mungkin tuan moderator suatu hari nanti boleh jadi YB kawasan apa semua. Jadi apabila pelajar-pelajar ini dapat membina satu pengalaman, satu peluang yang boleh kita ambil untuk pelajar-pelajar ini bersamalah dengan persatuan-persatuan, terutamanya persatuan belia, NGO-NGO yang berada di luar dan sebagainya. Jadi apabila keterlibatan golongan belia ini, terutamanya pelajar-pelajar ini bersama masyarakat, ia akan menjadi satu kenangan indah yang boleh diceritakan kepada masyarakat apabila mereka dewasa kelak. Baik, terima kasih kepada Encik Afiq yang mewakili juga mahasiswa
pada satu ketika dahulu untuk kata mengetengahkan apakah itu sukarelawan daripada aspek belia. Baik, seterusnya saya ini kepada Puan Fadilah. Soalannya, apakah Puan Fadilah boleh katakan orang-orang yang bekerja untuk komuniti, adakah itu penting sukarela dan bagaimanakah mereka sebagai orang yang bekerja ni untuk menyertai sukarelawan daripada dalam majikan mereka ke ataupun daripada pihak komuniti di luar sana? Baik, boleh Puan Fadilah tenangkan. Okey, untuk makluman Tuan Moderator sendiri, saya sebenarnya pun bekerja. Tetapi saya boleh meluangkan masa untuk bersama dengan komuniti sebagai sukarelawan di hujung minggu. Walaupun saya bertugas di luar daerah, tetapi setiap hujung minggu ataupun kata orang tu ada masa hujung minggu, saya perlu bersama dengan komuniti tadi. Untuk membawa mereka ni sebagai sukarelawan untuk menjalankan tugas-tugas aktiviti-aktiviti sukarelawan dengan komuniti itu sendiri. Jadi sebenarnya komuniti ni, saya tadi setuju dengan Cik Afiq bila kata setiap aktiviti kita laksanakan tu kita sebarluaskan bukan setakat di grup WhatsApp tetapi kita menggunakan platform media sosial tadi. Macam di komuniti saya, faktor umur tadi, peringkat umur semua boleh turut serta. Macam saya komuniti rukun tetangga contohnya, mereka suka bila melaksanakan aktiviti tu dengan pelbagai peringkat umur dan kita sharekan aktiviti tu tadi dalam media sosial. Mereka suka sebenarnya. Jadi inilah salah satu semangat mereka untuk bersama lagi. Bukan setakat mereka, wah, I jadi glamour lah dalam FB, I jadi glamour lah dalam TikTok. Bukan. Tetapi mereka seronok apabila apa yang mereka lakukan tu dipandang ataupun dilihat oleh orang luar. Bukan yang berada di komuniti tersebut. Jadi secara tak langsung ini menarik juga orang-orang luar tadi untuk mewujudkan satu juga aktiviti secara sukarela di komuniti mereka sendiri. Contoh kita laksanakan di aktiviti kita saringan kesihatan tadi, mungkin di komuniti lain tak ada. Kemungkinan ada yang ada tapi mungkin ada yang tak ada. Mereka nampak seronoklah buat macam tu. Kan, setakat pengetahuan saya pun dapat pengetahuan bagaimana nak menggunakan peralatan kesihatan tadi. Kita nak ambil darah, kita nak ambil tekanan gula tadi kan, tekanan darah, cek gula, kita nak timbang berat. So kita tahu menggunakan alat-alat kesihatan tadi. Sebelum ni kita tidak didedahkan. Apabila kita dapat menggunakan peluang tersebut dan kita share dengan komuniti, komuniti seronok, kemudian kita share pula dalam media sosial contohnya. Jadi komuniti yang lain tu mereka nampak inilah kelebihan ataupun kebaikan-kebaikan yang ada sebagai sukarelawan tu tadi. Mana mereka dapat merasai sendiri kerja-kerja sebagai jurawat contohnya lah. Kan? Walaupun mereka kata saya tak bekerja tapi rupanya saya boleh cek darah. Bagaimana jurawat itu melakukan tugasan itu di kesihatan ataupun di hospital. Jadi ini mereka yang seronok tadi untuk bersama dalam program sukarelawan tu. Okay, yang keduanya saya nampak di sini apabila kita tahu bahawa sebagai sukarelawan ni kita tanpa ada bayaran dan imbuhan. Tetapi kita perlu nampak positifnya iaitu di mana ada kesepakatan dalam komuniti tu untuk melaksanakan kerja secara bersama. Secara bersama, secara gotong royong dan yang penting mereka tahu tanggungjawab mereka. Maknanya bukan hanya mereka menjaga dalam rumah mereka, kawasan rumah mereka, tetapi mereka perlu bersama dengan komuniti. Kerana komuniti itu kita tahu ianya adalah sebuah satu keluarga. Contoh dalam taman itu semua satu keluarga kita, tak kira pelbagai kaum ataupun bangsa. Jadi perlunya wujud di dalam kalangan komuniti itu sendiri jiwa sukarelawan tu tadi. Kita faham mungkin ada yang bekerja, macam saya, walaupun saya bekerja saya luangkan masa. Mungkin saya faham bila orang bekerja ujung minggu nak bersama dengan keluarga, nak berjalan, tetapi tidak rugi bagi saya sekiranya kita luangkan 1 bulan sekali untuk bersama dengan komuniti melakukan kerja-kerja sukarelawan tu tadi. Sebab tu saya katakan apabila kita melakukan kerja-kerja sukarelawan ni, selain kita mendapat ramai kenalan sebenarnya, bukan setakat di peringkat komuniti kita tetapi di peringkat daerah maupun di luar daerah, sebenarnya ada aktiviti-aktiviti yang kita sertai, kita akan dapat ramai kenalan. Kita akan dapat banyak pengalaman daripada komuniti-komuniti lain hasil daripada kerja-kerja sukarela yang kita buat ni tadi.
Itu antara yang komuniti tu akan nampak kenapa perlu kita buat kerja sukarela ni. Dan yang saya paling nampak pada diri saya sendiri sebagai sukarelawan, apabila saya menyertai tugas My Champion ni contohnya, pertama yang hasil daripada diri saya kena positif dan minda saya, mental saya sihat. Itu yang saya nampak lah. Jadi mungkin sebelum ni kita tidak mendalami kesihatan tu lebih lanjut, kita tahu cukupnya. Tetapi apabila kita masuk sebagai sukarelawan My Champion, khususnya saya dapat tahu di mana saya perlu menjaga kesihatan. Dari segi pemakanan saya, dari segi kesihatan, saringan kesihatan saya, dari segi sihat tubuh badan saya, melakukan aktiviti senaman tadi, dan juga saya dapat bersama dengan komuniti untuk melakukan gotong royong. Jadi ini yang bagi saya adalah peranan ataupun sukarelawan ni adalah satu yang baik, yang perlu ada dan perlu ditanamkan dalam setiap diri orang. Mungkin 10 tu kalau kita dapat 3 pun dah cantik sebenarnya lah. Itu yang dah bagus lah. Jadi bagaimana kita nak supaya mereka ini seterusnya ada jiwa sukarela tu, kita sebagai ejen tadi, baik Cik Afiq sebagai belia, sebagai saya pun ejen kepada komuniti, saya perlu berurusan dan perlu berikan pendedahan kepada mereka dan tanggungjawab mereka sebagai komuniti itu sendiri. Ya, baik, terima kasih kepada Puan Fadilah atas pencerahan daripada komuniti. Adakah kata orang kerja ni perlu menyertai orang kata sukarelawan? Penting sebenarnya. Ya. Okay, contohnya saya boleh kata spesifikasikan contoh gotong royong masjid, bantuan banjir ataupun orang kata yang terdekat dengan kita. Kata antara orang yang memerlukan bantuan, kita pergi saja. Kita jangan mengharapkan bantuan, kita jangan mengharapkan apa-apa. Kita pergi dengan hati terbuka, insya-Allah balik Allah akan bagi yang lebih terbuka, insya-Allah. Baik, soalan yang terakhir. Baik, saya nak tanya kepada kedua-dua panel jemputan kita pada hari ini, apakah harapan dan juga harapan dan juga untuk masa depan sukarelawan ini untuk orang kata mengetengahkan dan menjadikan sukarelawan ni lebih seronok dan juga lebih ramai untuk menghadiri program-program yang ada, dan juga apakah yang berkaitan dengan Persatuan Belia dan juga My Champion itu sendiri. Baik, terima kasih kepada Ijab. Okey, kalau kita melihat sebenarnya untuk kita tarik golongan belia masuk Persatuan Belia ni adalah sebenarnya satu galakan. Kita menggalakkan untuk orang-orang muda di Johor, terutama di seluruh Malaysia, untuk menyertai persatuan-persatuan yang ada. Terutamanya kalau orang muda, sebab kalau kita tengok di Malaysia, tahun ini merupakan tahun terakhir had umur belia daripada 18 tahun hingga 40 tahun. Dan apabila memasuki 1 Januari 2026, had umur belia akan diturunkan daripada 15 tahun hingga 30 tahun. Jadi bila dah umur 31 tahun, dia bukan dah jadi belia, dia jadi beliau. Bila dia jadi beliau, dia dah tak boleh dah nak join Persatuan Belia. Tapi mereka ada niat ataupun mereka nak aktiviti macam Puan Fadilah tadi. Puan Fadilah menggunakan platform yang ada My Champion. Jadi mereka yang berumur 31 tahun pun boleh menyertai persatuan-persatuan di bawah ROS. Jadi mereka boleh buat pertubuhan yang mereka boleh kumpulkan bersama kawan-kawan mereka yang lama untuk buat satu aktiviti yang boleh menarik minat aktiviti sukarelawan mereka. Cuma bila kita mungkin dalam masa yang sama kita menerangkan berkaitan perspektif golongan belia. Bila kita bercakap tentang golongan belia ini adalah kita memberi galakan dan menjadi satu keazaman dan iktizam saya untuk melihat lebih ramai golongan belia menyertai Persatuan Belia, menyertai aktiviti-aktiviti sukarelawan ini. Kerana apa? Kerana bila ramai kawan ni sebenarnya seronok. Tak bosan kita kenal kawan ni. Jadi bila kita dalam persatuan ni, kita kenal orang-orang ni banyak-banyak ni, kita dapat luangkan masa dengan diorang. Kadang kita bekerja, kadang kita belajar, kita stres.
Jadi bila kita stres, kita jumpa kawan-kawan, kita buat aktiviti, ini dapat menarik minat mereka untuk mengurangkan tekanan, terutamanya pelajar lah yang nak exam, nak buat assignment dan sebagainya. Jadi apabila ramai golongan-golongan belia ni menyertai sukarelawan, terutamanya berpartisipasi dalam persatuan belia, kita menggalakkanlah untuk mereka menyertai persatuan belia. Dan bagi golongan belia di luar sana, kalau di peringkat pelajar, saya yakin dan percaya bahawa macam saya dulu, inisiatif Kerajaan Negeri Johor adalah untuk mengiktiraf pelajar-pelajar yang menyertai persatuan-persatuan ataupun aktiviti-aktiviti di luar. Kita ada platform Yayasan Pelajaran Johor. Yayasan Pelajaran Johor ni adalah satu badan yang menjaga pelajar-pelajar anak Johor yang menuntut di seluruh IPT di Malaysia. Dan mereka pun ada sediakan bantuan-bantuan kewangan, bantuan-bantuan pendidikan yang boleh diberikan kepada pelajar. Dan bagi pelajar yang aktif, bagi pelajar yang orang kata mempunyai satu program ke ataupun satu pelbagai aktiviti yang mereka buat, mereka juga ada anjurkan program Anugerah Ikon Siswa Johor. Jadi dekat situlah pelajar-pelajar ini orang kata diiktiraf, diberikan peluang untuk menjadi calon-calon Anugerah Ikon Siswa Johor dari aspek kepimpinan, sukarelawan, kebudayaan, pertubuhan dan sebagainya. Jadi ini adalah platform-platform di peringkat mahasiswa untuk menyelah bakat atau potensi mereka, terutamanya dalam aspek-aspek yang saya cakapkan tadi, kepimpinan, sukarelawan dan sebagainya. Jadi buat pelajar-pelajar mahasiswa yang berada di kampus, berkaryalah, kerana karya ini akan diukir ataupun karya ini akan menjadi satu momen yang indah untuk diceritakan kepada kawan-kawan, kepada nanti dah lepas berkahwin mungkin boleh cerita dengan anak cucu dan sebagainya. Jadi ini adalah momen orang kata jangan menua tanpa cerita. Itu adalah istilah yang biasa saya gunakan, tanpa menua, jangan menua tanpa cerita dengan kawan-kawan. Jadi apabila kita melihat kepada golongan belia pula, ia adalah bagaimana selepas contoh macam saya dah terlibat dengan aktiviti sukarelawan ni ketika zaman mahasiswa lagi 20 tahun. Pada usia 20 tahun, hari ini 25 tahun, dan 5 tahun saya dalam organisasi persatuan belia dalam mahasiswa. Jadi saya dah rasa dah pengalaman berada dalam kepimpinan mahasiswa, kepimpinan belia. Jadi pengalaman ini sebenarnya adalah satu momen yang akan diceritakan, dan bagaimana pengalaman 5 tahun ini adanya satu piala ini yang baru menang 2 hari lepas, dan itu adalah salah satu momen yang sebenarnya cukup hebat lah untuk saya ceritakan kepada kawan-kawan lain, kepada aktiviti lain. Dan saya percaya bahawa apabila keterlibatan golongan belia pelajar dalam sukarelawan ini, kita menyarankan kepada mereka semua untuk bantu keluar dan menghargai mereka perlulah sentiasa melihat keadaan sekeliling bahawa ada orang yang memerlukan bantuan kita semua. Dan oleh itu saya menggalakkanlah persatuan-persatuan ataupun menggalakkan pelajar-pelajar, terutamanya orang muda yang nak aktiviti bersama dengan golongan belia, boleh berjumpa dengan kawan-kawan belia yang ada. Kalau tak jumpa dengan kawan belia, boleh berjumpa dengan saya untuk kita berikan pendedahan berkaitan dengan aktiviti ataupun program, terutama berkaitan belia. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Cik Afiq. Tapi Cik Afiq ada tunjuk ke Taufik. Boleh beritahu apa anugerah yang Cik Afiq tu? Okey, anugerah ni baru dapat arahan lepas. Kita di setiap tahun Kementerian Belia dan Sukan akan menganjurkan sambutan Hari Belia Negara. Kita ada sambutan Hari Belia Negara peringkat daerah. Di setiap daerah akan buat pada 15 hari bulan 5. Itu adalah sambutan Hari Belia, mengiktiraf golongan-golongan belia yang berada di belia di Malaysia. 15 hari bulan 5 tu adalah Hari Belia Malaysia. Jadi di peringkat daerah kita ada, baru-baru ni saya menang ni adalah di peringkat negeri, dan di peringkat kebangsaan di dataran merdeka pada 14 hingga 16 Jun ni di peringkat kebangsaan. Jadi ini adalah salah satu usaha pihak kerajaan untuk mengiktiraf golongan-golongan belia yang berpartisipasi, berprogram ataupun mempunyai satu kemampuan ataupun mereka mengiktiraf belia-belia yang sentiasa membantu masyarakat. Dan inilah untuk mereka yang sentiasa membantu mereka yang memerlukan. Baik, terima kasih kepada Encik Afiq atas penerangan dan juga mewakili belia kita pada hari ini.
Jadinya kita boleh simpulkan bahawasanya kita tak payah harapkan bantuan, tapi apa hadiah tu insya-Allah akan datang sendiri kalau kita berlakukan secara ikhlas. Taufik cantik emas lagi. Okey, seterusnya kepada Puan Fadilah. Okey, soalan yang terakhir pada hari ini. Okey, apakah harapan Puan Fadilah untuk komuniti menyertai sukarelawan dan juga berkaitan dengan My Champion? Daripada aspek Puan Fadilah itu sendiri. Okey. Harapan saya sebenarnya kepada komuniti ni supaya mereka menyambut baik saranan kerajaan khususnya di dalam My Champion untuk menyertai sebagai sukarelawan My Champion. Okey, dan harapan saya juga ataupun mungkin juga saya rasa harapan komuniti yang lain iaitu kerajaan akan nampak peranan sukarelawan ni dengan diberikan satu pengiktirafan seperti mana yang Cik Afiq dapat tu, satu pengiktirafan, dan kita kalau boleh My Champion pun ada satu pengiktirafan iaitu mungkin satu CJ penghargaan ataupun satu kata tu bentuk geran untuk komuniti nanti untuk terus melaksanakan kerja-kerja sukarelawan tu khususnya di dalam komuniti mereka sendiri. Jadi ini salah satu peranan. Kita tahu kita bukan nak sukarelawang, tetapi perlu ada satu inisiatif kerajaan sebagai geran walaupun sedikit untuk komuniti itu melaksanakan kerja-kerja sukarelawan tu tadi. Dan saya dimaklumkan dalam proses insya-Allah kerajaan akan pandang kepada sukarelawan My Champion ini, dan insya-Allah kalau diberikan kata orang tu rezeki, insya-Allah My Champion mungkin akan ada sedikit inisiatif lah atas apa yang sukarelawan My Champion lakukan. Harapan saya juga dalam masa kita jangan fikir yang kepada inisiatif yang diberikan, tetapi apakah sumbangan kita sebagai sukarelawan yang boleh kita berikan kepada komuniti. Jadi saya menyeru kepada semua komuniti di luar yang belum mendaftar My Champion untuk mengaktifkan semula My Sejahtera, My Sejahtera yang sebelum ni ada ketika kita sentiasa gunakan tu waktu COVID. Betul Tuan Mediter. Jadi kita aktifkan balik dan kita daftarkan balik diri kita sebagai sukarelawan My Champion. Tak kira siapa pun boleh, walaupun orang tu bekerja, tak bekerja suri rumah pun boleh mendaftar. Okey, dan kalau tak boleh melalui My Sejahtera tadi, saudara atau saudari semua yang di luar sana boleh terus ke pusat kesihatan. Kalau di sini kita ada Wellness Hub Batu Pahat, jalan keluar. Di sini adalah pusat pendidikan kesihatan. Jadi boleh datang kat sini, boleh daftar sebagai ahli My Champion, dan kita juga dekat Wellness Hub ni banyak sekali kata orang tu apa-apa aktiviti yang boleh kita laksanakan yang disediakan secara percuma untuk warga Batu Pahat ni. Jadi kita boleh datang kat sini, kita rujuk dengan pegawai-pegawai yang berada di Wellness Hub Batu Pahat untuk mendaftar sebagai ahli My Champion, dan juga kita boleh menggunakan apa pun yang disediakan di Wellness Hub Batu Pahat ni. Jadi saya menyeru semua, dan saya juga mengharapkan agar kerajaan nampak peranan-peranan sukarelawan ni semua, kerana yang saya katakan daripada awal tadi, apa yang kita buat adalah dengan secara sukarela tanpa paksaan, dan yang akan membalasnya hanya Allah Subhanahu Wa Taala, kerana bukan saja pembalasan itu melalui wang ringgit yang kita mahukan, tetapi lebih kepada minda kita yang sihat dan kesihatan diri kita. Itu yang lebih kita utamakan, insya-Allah. Baik, terima kasih kepada Puan Fadilah atas pencerahan yang sangat-sangat berguna pada masa akan datang. Dan juga saya ingin menyelitkan beberapa peribahasa, kata nampak simple tapi sebenarnya ia impact pada masa akan datang. Yang pertama, bagai aur dengan tebing. Nampak simple tapi adakah ramai yang berguna untuk kata bersatu padu dalam masyarakat. Yang kedua adalah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Baik, maksudnya adalah kalau benda tu berat, kita sama-sama pikul, benda tu ringan, kita sama-sama menolong untuk pada masa akan datang. Baik, terima kasih kepada Encik Afiq, kepada wakil belia dan juga wakil daripada rakan muda Batu Pahat, dan juga Puan Fadilah daripada naib presiden, naib pengerusi My Champion, naib pengerusi My Champion Batu Pahat, atas pencerahan yang sangat-sangat berguna pada masa akan datang. Dan saya sebagai moderator anda, Muhammad Fizuddin bin Muhammad Rizal, wakil daripada UTHM, Kelab Sukarelawan UTHM, ingin mengucapkan terima kasih kepada Wellness Hub Batu Pahat kerana menganjurkan kita punya podcast kita pada hari ini untuk pada
saudara-saudari sekalian yang di luar sana untuk kata menerangkan adakah sukarelawan itu penting ataupun tidak penting dalam kehidupan anda. Baik, sebelum kita menutup kita punya live Facebook, saya ingin sekali lagi mengingatkan kepada viewers kita pada hari ini untuk kata scan QR pada akhir rancangan kita pada hari ini untuk CJ penyertaan anda pada hari ini. Baik, saya rasa sampai di sini sahaja. Okey, Cik Afiq, terima kasih sekali lagi Cik Afiq dan juga Puan Fadilah. Okey, untuk pencerahan kita pada ini dan semoga kita bersama-sama sukarelawan dalam kita punya aspek belia maupun komuniti kita pada masa akan datang. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.